Tetapi bila konsert-konsert penyanyi baru, pernahkah dia memanggil penyanyi-penyanyi lama? Tapi pasal ibu kena denggi, semua projek on hold. Saya ibu simpan pasal lepas denggi tu tak boleh nyanyi. Boleh nyanyi, tapi ibu tahu ibu senang dapat batuk, ibu senang dapat flu. So ibu rasa macam ibu belum recover 100% lah. Pasal ibu punya vertigo masih ada. Denggi dangerous lah kali ni, memang dia attack gila-gila ni. Benda kecil aje. Dia teruk dia buat kita. Tapi yang mustahak, penyampaian kita yang paling mustahak lah. Masih datang daripada jiwa kita kan. Suara is not so much lah. Penyampaian kita, itu yang paling mustahak. Orang tahu kita boleh menyanyi kan? Tapi kalau menyanyi kosong, tidak ada jiwa, benda tu tak ada benda. Pasal ibu mengambil masa begitu lama untuk merakamkan lagu ni. Ada wah sebenarnya Abang Mat. Banyak lagu dia. Tija datanglah rumah, Tija dengar. Abang Mat tahulah cara dia bercakap dengan ibu kan macam kita nak beranak kan. Okey bang. Tak sampai. Memang ini kan sayang semua dah tertulis. Kita plan. Dia tak jadi dia. Kalau dia kata okey, this is your time, inilah time you. Macam mana dia cuba pun tak jadi. Abang Ramli macam tu. Bang, baiklah bang. Abang ada lagu ni, kita rekod lah. Boleh bang? Boleh. Tak juga buat. InsyaAllah lepas ni ibu rasa ibu akan duduk dengan Abang Ramli, kita akan buat 4 lagu. Ibu ada 3 lagu lagi, tapi dengan Abang Ramli ada 4 lagu kan. So ibu ingat kita fokus yang ni dulu. Pasal anak ibu juga ada menulis sebuah lagu untuk ibu. Juga mengenai ibu tapi dalam bahasa Inggeris. So lepas ni kita tengok macam mana resepsi ibu doa ni tadi. Lepas tu ibu akan pursue dengan lagu Orang Putih tu. Betul. Pasal ibu 2 je anak. Tapi ibu dapat melihat anak ibu ada 8 anak. So ibu tengok dia punya kepahitan hidup dia tu. Ibu ada 1-2 anak kan degil, tak nak dengar cakap ibu dia kan. So ibu selalu pesan dia, kita doa je lah nak. Ibu punya favourite word lah. Kita doa. Pasal kenapa kita mesti bangun buat tahajud dan sebagainya? Waktu kita doa tu yang kita minta itu tadi. Supaya anak kita berubah, supaya anak selalu mengeluh tentang kehidupan diorang, tentang anak-anak. Bukan generasi kita dulu lain tau saya. Generasi sekarang ni, kita nak pull them back susah. Nak kalau kita menceritakan tentang pegangan kita sebagai seorang Islam. Susah. Saya berasa dia tidak memahami what is your mother is all about. Okay? Tak apalah, aku nak balik. Tak nak balik sudah. See, siapa yang selalu memikir, siapa yang selalu tak boleh tidur. Semua mother. See? Dia bercampur gaul, naik motor, rempit, anak mak risau, kaki putus, kepala putus, tangan putus, racing cars dan sebagainya. Banyak cerita yang ibu boleh ceritakan. Banyak ibu-ibu mengalami benda yang apa yang ibu cakap. It's a daily routine mothers go through. Betul. Ibu punya own solo concert nak memang planning tahun depan. Tapi bukan early. Pasal persiapan yang ibu perlukan tadi, ibu dah selalu bercakap dengan Dato' Sri Jasmine, cakap saya perlukan masa setahun. Pasal konsert saya selalunya kalau saya boleh bawa balik 1978-79 ni konsert di Stadium Merdeka tu, itu yang akan ibu bawa balik. Sungguh berlari. InsyaAllah. Penyanyi jemputan ibu sayang must be all my friends lah. Abang Ramli, Jamal, Nasir. Ini kawan-kawan ibu daripada kecil. Kan? Bila ibu keluar, baru dia orang keluar. Bila ibu menjadi artis, baru lepas tu dia orang ikut. Abang Ramli, Jamal, Nasir, kan? Dia orang tak datang serentak. Dia orang datang later. Tapi oleh kerana dia orang datang later tu, kita jadi kawan. Kita tak nak buat konsert hanya nak buat konsert lah. Kita nak buat konsert once in a lifetime where mana kita tua habis. Pasal itu adalah konsert one in a lifetime. Macam you talk about Michael Jackson lah for example. Konsert dia tak ada repeat konsert yang sama aja. Kan? Tak ada.
boleh saya. Ibu ni, ibu lah. Ibu rasa artis yang selalu kalau buat konsert, mesti ada penyanyi baru, mesti ada penyanyi lama. Tetapi, bila konsert penyanyi baru, pernahkah dia memanggil penyanyi-penyanyi lama? Okay? Itu ibu tak usah, ibu tak nak pertikaikan. Tetapi ibu dah tengok semua konsert. Siapa punya konsert ibu tengok? I follow sebab itu kerja ibu. I want to know. Tapi sedih. Kadang-kadang pembukaan, even opening act, apalah salah. Kalau kita panggil 1-2. Dan diorang masih semua boleh menyanyi. Semua konsert karyawan tidak pernah ibu panggil, tak pernah yang tak ibu panggil penyanyi baru. Mesti ada. 4, 3 mesti ada. Opening semua dia orang. Kawan-kawan kita lah. Lama. Tapi kadang-kadang kita tak boleh salahkan dia orang tau. Pasal itu bukan dia orang punya konsert. Ini orang yang bayar. Dia orang buat pilihan. Bukan dia orang. Dia orang mesti cuba lah saya. Mesti cuba melihat ataupun be aggressive mengatakan I want so and so to do this concert with me, support me in this concert so that I can support them. Itu je. Benda tu boleh jadi. Boleh terjadi. Berduet dengan diorang. Mesti jadi. Antara kita nak ataupun tak nak. Okay. Itu ibu punya my way of thinking.